Aiman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua mereka ditahan semalam bagi membantu siasatan kes dakwaan rasuah. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Winsla Santiran. RM77 juta berkaitan tender perkhidmatan perikanan Kementerian itu pada 2018. Di suatu pagi, Hafiz meletakkan kenderaannya di kawasan fakulti untuk ke kelas. Kena sabar ni, dah tak ada stiker. Ni student tak lepas di sini ni. Korang nak tengok ke? Dia pengsen, kau nak boleh buka? Dah buka lah. Kau rasa dah? Oh iya? Ya ke? Cuba buat. Jap aku check. Cuba check dah. Aku nak engineer. Uish, korang lepas tak? Ni. Ya, asal aku punya macam tak dapat je tengok slip ni. Korang punya keluar. Keluar? Aduh. Sekejap, aku rasa sebab aku punya sama baik sangat lah. Itu aku pun nak bayar. Macam mana ni? Pergi tak dapat lah. So aku tak boleh masuk dewan periksa ni. So macam mana nak bayar? Cuba try lagi HCP. DHP HCP payah agak lah. Dia punya cara jalan dia. Dia punya prosedur dia banyak sangat lah. Try Macam je mana? nak. Tak ada HCP kan? Kau ada dengar, kalau lah kau pergi HCP tak jalan, ada satu doktor tu, kau boleh nego apa ni, gua dengan dia macam tu kan. Tinggal kan? Tapi kau pandai lah. Kenapa? Nak bagi rasuah? Alah, hadiah. Sikit je. Bukan selalu. Aku tahu campur Tak apa, aku try dulu HCP. Kalau HCP tak jalan, aku nak Taiwan. Pondok lah sikit. Aku lebih nasihat tau, jangan sampai nanti dapat apa jadi tau tengok kan. Tak ada kot. Kecil je ni. Kecil je. Keesokan harinya, Assalamualaikum tuan. Duduk. kenapa datang? Saya nak dibincangkan. Apa cerita hari tu kau HCP? Lepas tak? Mana yang handle aku punya tu ke? Aku punya slip tu ke? Yang kau punya slip hari tu. Tu lah cerita dia. Aku hari tu jumpa HCP tak lepas lah. Payah. Kau pergi mana pun susah. Takkan HCP kan? Tapi tu lah. Dia banyak sangat. Tapi macam mana? Bersama aku tu lah. Mana? Dr. Aiman tu? Dah tanya mana? Mana lagi? Dia tak ada dah lain. Tu je lah cara dia. Tu lah kau rasa. Tak. Tapi keras sikit lah. Ya agak aku lebih duit lah. Nak undur sikit. Tapi dia okey ke serius kan? Dia okey? Okey, ramai dah member aku. Sumpah tak rasa. Pelik. Ya, boleh. Nanti aku try lah. Cuba Dr. Aiman. Okay. Dah jalan second choice. Hafiz mengambil keputusan untuk berjumpa dengan Dr. Aiman, iaitu penjaga peperiksaan. Saya ada benda nak bincang lah. Saya ada hal sikit. Ada masalah apa tu? Macam ni doktor. Saya punya saman banyak. Jadi benda tu efek saya punya untuk masuk dewan periksa. Saya tak boleh nak masuk dewan periksa. So, awak nak minta tolong saya ni? Kalau hal macam ni, saya rasa saya macam susah nak tolong awak. Sebab benda ni kena ikut prosedur universiti. Saya bukan tak cuba doktor. Sebenarnya cuba. Tapi susah banyak apa sih dia nak buat. Lepas tu nak kena buat surat lah apa semualah. Macam mana doktor? Saya rasa jalan ni cepat kot. Saya rasa doktor boleh tolong saya. Boleh doktor? Tapi sebenarnya saya kurang faham lah dengan situasi awak. Cuba awak ceritakan balik. Sebenarnya saya ada salah. Saya bersama. Saya cubalah. Saya cuba tolong awak semana saya boleh mampu. Okay, boleh doktor? Okay, itu doktor. Okay, terima kasih doktor. Tak apa-apa, si doktor bagi tahu saya semua doktor. Terima kasih doktor. Saya balik dulu Baik. Okay, terima kasih doktor. Oh, kau nak cuba rasuah aku ya? Kau tunggu. Di hari peperiksaan dijalankan, tiba-tiba Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada menerima laporan tentang rasuah arbitrator oleh salah seorang kantor dekat sini. Ya, betul. Kita ada Encik Aiman. Ya, saya Encik Aiman. Awak Encik Aiman. Mungkin saya nak buat tangkapan
dan tentang nama seorang pelajar tersebut. Nama dia Nurul Hafiz, betul? Ada Ya, Dr. Muhammad Nur Hafiz. boleh saya masuk? Okey, silakan.